So ini dia guys, Samsung Galaxy S26 series. Jadi ini dia 5 perkara utama yang korang patut tahu. Yang pertama, design model kali ni dah lebih ergonomik. Dia punya bucu dah lagi membulat, lagi selesa nak pegang, dan siri kali ni actually dah lagi ringan, lagi nipis banding model sebelum ni. Yang kedua, ada fungsi privacy display. Fungsi ni dia akan hadkan view angle supaya orang dekat sebelah kiri, kanan, belakang tak nampak skrin kita. Dan benda ni boleh on secara full screen atau nak cover bahagian notification sahaja. Yang ketiga, chipset. Untuk model Ultra, dia guna Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dan model S26 regular dengan Plus, dia guna chipset 2nm Exynos 2600 yang semakin efisien. Yang keempat, kamera model Ultra ada upgrade. Kamera utama dengan telefoto dia dah guna aperture yang lagi terang, so gambar low light akan jadi kurang noise dan jadi lebih sharp. Dan yang kelima, Galaxy S26 Ultra dah support 60W fast charging. So charge 30 minit dah boleh dapat 75%. Cuma untuk model regular dengan Plus, dia punya fast charging masih sama macam sebelum ni. So ini dia harga untuk semua model. Dah boleh pre-order bermula hari ni. So macam, apa pandangan korang dengan Samsung Galaxy S26 series pada kali ni?